Saya nak share sikit omak dia Ni, omak dia ni. Omak dia ni baru ni beranak 3 ekor. Tu, panda. Siapa ingat panda tu? Siapa ingat panda ni? Ni panda ni. Siapa ingat panda ni? Panda anak pertama dia yang ini. Ni yang beranak baru ni. Allahuakbar. Apa kena kau jang? Mata terlolap lagi. Tidur lagi ni ha. Kau tengok tu. Cantik tak? Ting 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 ting. Dia. Ni aku panda kan. Ni omak Ni anak yang pertama. Alah. Kau tengok ni, Siapa yang minat ni? Siapa yang minat? Tadi kawan dia dah kena jual minggu lepas. Ada orang yang tak salah share lah. Tak salah Dan yang dia buka kafe. Buka kafe kat area Gombak. So, sakit weh. Kau tengok. Sakit. Dia punya kawan dia dah kena jual. Kau dia marah aku tak? Dia marah. Kau lah tukang jual kan? Inilah dia. Kalau korang nak main dengan Pikmi. So ni mana abang-abang? Ni abang yang pertama. Ada lagi 2 ekor. Dan mana pergi lah? Nampak tak seekor tu? Tu. Tongal baring. Kejap lagi dan kacau dia. Lagi seekor. Seekor lagi mana? Nak kena cari budak-budak ni. Mana arah dah. So, itulah guys. Share sikit. Ni keadaan dah. Ni keadaan dah. So, kita tengok ni semua kawasan sawit kan. Sojuk ya pagi-pagi betul ni. So, yang dulu yang kita buat pejalan kaki dia tu dah hitam dah. Dulu warna putih dan dah hitam. Bersepah sikit hari ni. Pagi-pagi ni, biasalah kan. So, kita nak cuba lagi buat tempat padang permainan dia sebenarnya. Dan tak jumpa lagi apa lagi konsep. Kalau korang ada cara, kalau korang ada idea apa-apa yang kita boleh buat dekat kandang Pikmi ni untuk nak bagi diorang lebih keselesaan, untuk bagi diorang main dengan lebih tenang kan, korang boleh share ataupun korang boleh komen dekat bawah tu supaya kita sama-sama cantikkan tempat Pikmi ni. So for those yang berminat lagi, kalau kau tengok dan pusing habis tadi kan, daripada 30 lebih dah tinggal lagi 21 rasa ni. 21 ekor, dah banyak yang kita dah jual. Rupanya ramai peminat Pikmi dekat Malaysia ni. So siapa yang nak lagi tu, kita masih lagi buka pada jualan. So boleh komen dekat bawah. Yang pertama boleh komen untuk beli, buat appointment untuk datang tengok sendiri. Yang kedua, mana-mana yang boleh komen kat kita juga macam mana kita nak cantikkan kawasan Pikmi ni lagi, nak bagi kemudahan yang lebih selesa kat Pikmi ni, boleh juga komen dan insya-Allah kita buat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.